Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam channel Papa Rock lah. Okey, hari ni kan aku scroll, aku terjumpa satu artikel dalam Vocket, VOCKET, iaitu berkenaan dengan tajuk dia yang aku rasa agak menarik lah untuk aku kongsikan bersama-sama dengan korang semua, iaitu saya benci belajar di Malaysia sebab tak boleh bekerja. Keluhan daripada pelajar antarabangsa. Okey, dekat sini Vocket dia ada tulis, bagi kebanyakan pelajar asing, Malaysia sering dianggap sebagai syurga pendidikan dengan kos yang berpatutan. Namun, bagi seorang penuntut universiti antarabangsa yang mendedahkan, realitinya adalah jauh berbeza. Di sebalik bangunan kampus yang serba moden, tersimpan satu kekecewaan dengan menyatakan kenyataan berani, iaitu saya benci belajar di Malaysia di dalam satu temu ramah spontan yang dilakukan oleh sebuah akaun TikTok. Bukan kerana kualiti silibusnya, tetapi kerana sistem yang seolah-olah mengikat tangan mereka daripada mencari rezeki sampingan demi kelangsungan hidup. Dia mengiyakan respon si penemu ramah yang menyatakan undang-undang di Malaysia yang ketat di dalam perihal tersebut. Namun, itu sahaja perkara yang dibencinya. Sementara perkara lain yang disukai tentang dia belajar di Malaysia adalah kerana kos kehidupan asas seperti makanan dan barang atau aksesori yang murah. Sementara salah satu pelajar perempuan lain pula tidak menyukai makanan Malaysia kerana rasanya mungkin tidak masuk dengan cita rasanya, dan seorang pelajar lelaki tidak gemar dengan cuaca yang panas. Bagaimanapun, majoriti yang lain memberikan respon yang positif, termasuk kemudahan awam, rasa selamat untuk golongan wanita, pelbagai seleksi makanan yang sedap, penawaran silibus serta tenaga pengajar yang bagus. Dalam pada itu, netizen tempatan langsung menghujani ruangan komen untuk memberi pendapat dalam perihal pelajar antarabangsa yang tidak boleh bekerja di Malaysia. Menurut netizen, sebab mengapa pelajar antarabangsa tidak boleh mendapatkan pekerjaan waktu pengajian adalah disebabkan mahu mengelak penyalahgunaan visa. Tanpa sekatan kerja, ada individu yang mungkin memohon visa pelajar hanya sebagai pintu belakang untuk masuk ke sebuah negara bagi tujuan mencari rezeki, iaitu bekerja secara haram. Sekatan ini memastikan hanya mereka yang benar-benar ingin belajar saja yang datang. Dalam pada itu, tujuan visa diberikan pun disebabkan untuk tujuan pembelajaran semata-mata. Kerajaan dan pihak universiti ingin memastikan pelajar memberikan tumpuan 100% kepada akademik. Jika pelajar dibenarkan bekerja tambahan, dikhawatiri prestasi pelajaran akan merosot atau mereka akan mengabaikan kuliah. Ada juga yang membangkitkan tentang peluang pekerjaan untuk warga tempatan akan menjadi lebih terhad dan kompetitif sekaligus menjadi bencana dalam jangka masa panjang. Okey. Sebelum kita putarkan ataupun kita roll the VT, aku nak beritahu tentang pekerjaan ni. Okey, dulu memang awal mula pertahun mula tu, kalau tak silap Papa Rock, memang pelajar-pelajar asing ni dibenarkan bekerja. Tapi disebabkan apabila penyalahgunaan visa pengelajaran tu ataupun visa pengajian tu terlalu melampau, hingga orang kata tu tidak, seolah-olah macam hampir-hampir tidak dapat dikawal. Itu yang kerajaan Malaysia sekarang membuat undang-undang yang lebih ketat, iaitu langsung tidak membenarkan pelajar-pelajar asing walau apa cara sekalipun, walau apa tempat sekali, walau apa alasan sekalipun, tidak boleh bekerja sama sekali. Titik. Okey. So, jadi tanpa melengah waktu, kita roll the VT. Kita tengok apa komplain yang dikatakan oleh Vocket ni. I hate studying in Malaysia because international students can't. What is one thing that you like about studying in Malaysia so far, and one thing that you hate? Is easy for Bangladeshi student as well as is their course and their lecture are so good. Nothing you hate? No, not yet. Okay. I didn't. That's good, that's good. I hope you never hate anything, bro. I hope everything goes well. Also as well. One thing I really enjoy is the food. A lot of variety, a lot of options. The thing I don't like is the heat. I really don't like the heat. Very common, very common. Yeah. Over here, I like the weather the most, and all the living expenses, the food, everything, the accommodations, everything is very convenient for me. As for one thing I hate the most, I don't
have anything basically because everything over here I like it the most. So yeah, there is nothing. The one thing that's like actually make me feel comfortable here because it's safe for women. So hate, I don't think like there's much thing to hate. Maybe it's the food. Maybe it doesn't really like suit for me though. Yeah. Costs in here like food and other accessories is a bit low. I hate studying in Malaysia because international students cannot work here. There's the rules are pretty strict when it Yeah. comes to international students working. Yes, yes. Okey, itu kalau korang tengok ulasan ataupun pendapat pelajar-pelajar antarabangsa yang kebanyakan kita tengok daripada Afrika. Okey, tak apa. Apa pun kerajaan haruslah memperketatkan lagi syarat-syarat kemasukan pelajar asing ni supaya yang hanya benar-benar belajar saja yang masuk dan belajar di negara kita. Bukannya mereka yang menggunakan visa pelajar ni tetapi mempunyai niat-niat yang tak baik untuk melanggar undang-undang dan sebagainya di dalam negara kita ni. Okey, tapi apa-apa pun apa pendapat korang semua harap korang orang kata tulis di ruang komen dan juga apa juga cadangan korang untuk aku buat video reaction dan video sebagainya untuk channel ni supaya kita sama-sama menikmati. Okey, jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan button like ataupun button dislike, tak kisah, dan juga komen kalau video ni kau rasa cantik, menarik, tertarik, kau memang debam, kau kasih share dengan kawan-kawan dan sebagainya. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace yo. Get beside brother.